Oi, what's up? Welcome back to my YouTube channel FI. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Okay. Setelah sekian lama je aku tak buat konten, tak buat video, baru ada masa sekarang ni. So apa benda yang aku akan buat hari ini? Okay, sudah lama kita tak prank-prank orang. Hari ni aku akan buat prank call. Aku baru buat prank call, tak silap aku baru sekali je hari tu. Sekali tu pun aku dah tak ingat aku buat prank call pasal apa. Tapi hari ini prank call kita sedikit berbeza. So tanpa berlama-lama dan menunggu lagi, kita pergi ke aksinya. Let's go. Okay, so jom kita start aksi ya. Okay, by the way aku dah tukar daripada mic ni kepada mic clip ni. Sebab kalau kita pakai mic ni, dia akan jadi gangguan frekuensi. Dia akan bunyi macam radio macam tu, mengganggu. So kita tukar pakai mic ni lah ya. So untuk orang yang pertama, orang yang pertama aku nak call siapa Orang yang pertama kita call, kita try call lah. Kalau dia angkat harap-harap dia angkat lah. Okay. Tak angkatlah telefon ni. The number you have dialed cannot be reached at the moment. Tak angkat, siapa lagi aku nak call Sekejap. Kita cari lagi. Kita try lah. By the way, kalau ada bunyi bising-bising tu, sebenarnya rumah aku ni tengah hujan sekarang ni. Yang anda dial tiada dalam perkhidmatan. Terima kasih. Tak ada dalam perkhidmatan terus, Mak. Okay. Aduh. So kita pergi ke orang seterusnya dulu. Angkatlah. Hello. Oh, kan? Bahaya mana-mana ni kau apa? Dah. Saja ya kau. Sihat ke? Ya, mana kau? Budak mana ni? Aku dah luar dah kau hai kau. Bila balik? Bila balik apa? Aku dah kata baru dah. Dah kata baru dah. Ingat kau lambat lagi balik, rindu ah. Alah, berapa pula aku nak jumpa dah. Rindu aku lagi. Mana pula aku ni dia orang mati dia. Dah saja sihat ke? Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Aku rasa ni macam Dah tu. Lagi. okey. Tu. Dok. Oh, kan? Sabarlah, aku nak kecek ni. Kecek lah apa? Ni aku nak tanya. Tanya dah. Mu ada nampak tak? Tidak. Dok, mu ada nampak tak kota aku? Kau tengok apa? Buah gigi. Aku rasa kalau dia kerja mu kan gigi mu pas sana. Sekarang aku. Lah, buah gigi aku hilang lagi. Kau mu ada terambil kau. Tak apa, aku beli kau mu gigi kau ke. Aku nak buah gigi aku hilang lagi. Pasal kan aku nak gigi kau je buah gigi mu. Okay, terima kasih, bye. So alhamdulillah dia angkat call. Kita pergi dekat orang seterusnya, okay? Okay. Untuk orang seterusnya, bismillah, hope dia angkat. Hello. Assalamualaikum. Salam. Tidur ke?
Nak tidur. Oh, awak tidur. Oh. Sehat ni? Alhamdulillah sihat. Sehat. Buat gawa? Nak tidur. Oh, tak tidur ni, tak ingat ayat ni. Tu ni, ni aku nak tanya. Penting ni. Dah, penting sungguh ni. Ejen. Gawa. Tu, mu ada nampak ke tu? Apa? Aku punya bulu gigi, mana tengok tak? Bulu gigi aku hilang, puas jari je. Oh, aku tengok tadi ada je atas meja. Bodoh lah pun. Okey, aku tahu. Okay, terima kasih. Bye. Aduh. Oh, dia tahu weh. Dia tahu. So, kita pergi dekat orang seterusnya. Okay, untuk orang seterusnya, kita try call Mang Ganu abang gangster kita. Mana? Hello, Assalamualaikum Mang. No, salam. Buat gawa Mang? Buat gawa? Apa? Saja saya pun rindu kau Mang. Pelik ni. Oh, lah saja telefon rindu kamu Mang. Tak pernah gini ni. Allah, tak benar. Mang sihat Mang? Ni Dah, jawab lah aku tanya. Mang sihat ke? Oh, lah saya telefon je pun rindu kau Mang ni. biasa saya tak gini ni. Oh, aku bukan orang lain. Mak tak je kau ke? Oh. Aku first time ni. Mak kalau kau pun jadi benda lain. Dah Apa tu Mang? Aku nak tanya. Ni benda penting kan ni, Jen. Sungguh Jen. Dengar tak? Kau. Tu. Dengar. Mu ada nampak ke tak kau tu aku punya tu? Bunyi ke apa? Dah, mu ada nampak ke tak aku punya barang? Go tu. Apa tu? Bagai apa pula ni? Bulu gigi aku, mu ada tengok bang. Aku hari ni cari tak jumpa bang. Mu ada nampak tak bang? Apa dia ni? Bulu gigi aku, mu ada nampak? Tidur gigi. Iyalah. Bulu gigi aku hilang bang. Kok lah mu ada tengok ke? Aku rasa ni jangan tu dah lupa ambil tu. Okay, bang, thank you. Terima kasih. So, kita pergi kepada orang seterusnya. Okay, untuk Jak tadi tak dapat call dia, mungkin dia ada urusan. Kita try call orang lain pula. Okay, harap-harap yang ni angkat Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oi, suara baru bangun tidur ke suara nak tidur? Suara nak tidur awak. Allah, awal lagi Abang Syarul Sihat tu? Sihat. Allah, Alhamdulillah Allah. Rindu kau Tiba. Ni tu, ada benda penting ni je aku nak tanya benda ni. Apa? Mu ada tengok tak kau tu? Tengok ke apa? Bagi aku ada tinggal serah. Takut mu ambil go tu. Bagi apa? Bulu gigi aku mu ada ambil ke? Aku cari hari ni sehari tak jumpa rumah aku. Mu ambil ke? Aku tu pergi rumah bodoh hari ni. Bulu gigi aku hilang tu. Cari tak jumpa. Gunung lah bila lah letak. Tak tahu. Aku kodok ke Anis ni dia pun tak ada ambil. Aku rasa cik ni. Oh, cik ambil ke? Oh, tak apa dah tu. Nak tahu. Gigi lebih bagus ni. Okay, terima kasih tu.
Dia cara macam tu. Dia santai je. Okay, kita pergi dekat orang yang seterusnya. Okay, orang seterusnya kita akan call Nazran. Okay, bismillah, semoga diangkat. Biasanya dia. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oi, sihat lah? Dengar tak? Oi, dengar, sihat tak? Sihat, Oh, Alhamdulillah. sihat alhamdulillah. Buat gaul lah. Baik kan? Tak ada ni duduk dapur. Oi, duk dapur. Makan lagi masa ni. Kau belah tu. Ya. Apa tu? Ada benda penting benar ni. Aku telefon kamu ni. Nak tanya benda. Ejen. Ayah. Kau tu ada tengok. Tu. Ya, Ma. Buah gigi aku. Buah gigi aku hilang dah. Aku cari tak jumpa hari ni. Mau ada ambil ke? Memang macam orang jauh je kat mu tanya. Mau ada ambil ke dah? Mau ada ambil ke? Alah, Jeng. Mana? Kok lah ada ambil. Penat lah mu ni. Okey dah, terima kasih. Kita pergi dekat orang yang seterusnya. Okey, untuk orang seterusnya kita try call. Tapi aku rasa dia ni susah sikit nak angkat aku. Aku tak tahu buat apa. Tak apa, kita try saja. Tengok. Nampak dia reject call aku, mak. Dia reject call aku. Angkatlah. Dia reject aku punya call. Sampai hati kau. Apa kita try sekali lagi. Dia reject lagi, mak. Allah. Hei. Dia mesej ya. Angkatlah kejap call aku. Ada benda penting nak ayat ni. Kita gunakan teknik pancingan dulu kejap. Okay. Please angkat, cik. Hello. Lu. Oh, buat apa? Buat apa? Ada apa? Mau tak ada buat apa? Ni aku nak tanya ni. Kau. Ni benda penting ni. Serius lah sikit. Dengar tak? Dengar. Ni. Apa tu? Aku punya buah gigi lem. Mau ada ambil ke? Aku punya buah gigi lem. Mau ada ambil ke? Kau mau ada tengok duk mana kau? Pergi mu aku tak lagi. Aku ada ambil kau ni. Tahu tak mana. Kau ambil je? Ambil je? Aku sedih ni. Kau ambil tahu. Apa ambil je? Aku ada sebatas tu lah. Beli baru lah. Beli baru. Terima kasih nasihat je. Tak apalah, aku beli baru je. Kata ni. Aku tengok kau tahu tak? Musuh aku beli baru. Cik. Kedua ya nak. Allah, tak apa lah. Baik, Assalamualaikum. Aduh. Dia suruh aku beli baru. Tak apa. Kita pergi kepada orang yang seterusnya. Okey.
Aku terpaksa tukar mic ni sebab aku punya kamera dah habis bateri, kena cas. Jadi kalau cas dia tak boleh nak sambungkan terus dengan mic ni. Kena tukar dengan mic ni. So tak apa, kalau ada masalah sikit-sikit tu abaikan je So kita pergi dekat orang seterusnya. Woi, bahasa aku bercampur-campur. Okay, kita try call ni. Bismillah, semoga dia angkat. Aku tak tahu dia angkat ke tidak. Sebab dia ni aku tak pernah call langsung ni. Hello. 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 Bapa. Dengar. Hello. Sekejap, aku call biasa. Aku call biasa. Dia angkat weh. Untuk pengetahuan kau orang semua, aku tak pernah call dia ni. Aku tak pernah call langsung. Langsung aku tak pernah call. Aku tak pernah contact langsung. Jadi ni betul-betul rare punya Sekejap, asal contact dia tak ada. Kejap aku cari contact dia. Hilang pula dah. Aku try cari contact dia dulu. Okay, aku dah jumpa. Weh, berdebur rasanya sebab memang aku tak pernah contact dia langsung. Tak pernah nak berkontak pun. Okay, faham? Jadi rasa dia punya akut tu macam mana. Okay, bismillah. Okay, harap mic ni tak buat masalah. Kalau ada bunyi kedekut tu, mampus lah. Angkatlah. Hello. Hello. Assalamualaikum. Bapa. Hello. Assalamualaikum. Jawab lah salah lu. Tak dengar lah. Waalaikumsalam. Oh, dengar bu. Oi, salah tak dengar mak. Bahaya tu. Dah bukit. Ikut mung lah. Tak apa. Ni aku nak tanya ke, aku ada cek ke, aku nak tanya benda ni. Apa? Aku nak tanya, mu ada nampak tak tu? Nampak ke apa? Buruh gigi aku. Aku cari sehari hari ni tak jumpa. Mu ada tengok? Bongok lah. Boleh kat situ. Kau masalah benar. Aku nak tanya je ada tak mu nampak buruh gigi aku. Ikut mung lah. Okey, terima kasih. Terima kasih. Miak. Sabar. Mak dia marah ke mak? Oh. Dia marah mak. Macam mana aku nak buat ni? Dia marah. Ya, biar aku settle dulu. Wadah kalau dia marah. Tidak. Woi, jangan marah. Janganlah marah. Okay. Buat putih. Okay. Years later. Okay, so aku akan cari lagi mangsa. Tunggu selepas ni Kalau ada lagi, adalah lagi video ni. Kalau tak ada lagi, kita buat closing. Okay. Kita try call lagi seorang. Harap-haraplah dia ni angkat. Dia ni susah sikit nak angkat call. Biasa businessman kan. Set nego lori. Mana? Assalamualaikum, Jo. Buat kawan Jo, sihat Jo.
poli dengan Jemi apa? Jemi mana? Jemi poli. Oh, Jemi Poli. Biasa buat. Oh, aku ni urgent benar telefon mu, urgent. Ha? Ni ada masalah ni nak telefon kamu ni. Mana? Ni biar Jemi dengan attack Apa? Tu, muat. Jemi dengan adik. Biar Jemi dengan attack. Tak ada. Apa? Mana? Tu, mu ada nampak kota aku je. Dah video foto. Bu gigi aku je. Aku cari hari ni sehari tak jumpa je. Muat apa balik ni? Dia letak terus aku punya phone. Aduh. Jadi mungkin itu saja konten kita untuk kali ni, sebab dah lama aku tak post video kan. Jadi aku buntu idea nak buat apa. Jadi inilah yang paling simple yang aku boleh buat. Bukan sebab idea tu tak ada. Idea tu ada nak buat video, cuma masa tu yang tak ada. So ada masa free, aku buatlah video macam ni. So terima kasih yang mana telah menonton, apa semua yang telah beri support aku selama ni. Jom kita naikkan lagi video ni. Semoga aku dapat capai 10,000 subscriber dalam masa yang terdekat ni. Sekarang pun dah 8,000 lebih. So insyaAllah boleh dengan bantuan dan sokongan korang. So aku haraplah yang mana aku prank ni dia orang tak marah aku. Aku harap dia orang tak marah aku. Okay, tak apa. Itu kita tolak tepi dulu. Yang penting korang semua terhibur. Jadi sampai sini saja dulu video kita kali ni. Terima kasih telah menonton. So kait baju guna benang, kait tikar pakai mengkuang. Terima kasih tuan dan puan. Bye bye daripada saya, Faris Ikhwan. Ciao.